Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kita pernah terfikir siapa sebenarnya bankrupt di akhirat? Bukan sekadar soal duit, tapi soal bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Hari ini, kita nak renungkan satu hadis yang dibahas oleh para ulama muktabar agar kita lebih faham maknanya. حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 4678 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Al-Ala, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat pun menjawab, "Menurut kami, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki seperdirham dan harta benda." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa amalan salat, puasa, dan zakat. Tetapi dahulu ia suka mencaci maki, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain, sehingga pahala amalannya akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi olehnya. Jika pahala kebaikannya habis sebelum semua tuntutan terbayar, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dipindahkan kepadanya, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka." Mari kita dengar penjelasan daripada kata-kata para ulama muktabar. Seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Rajab Al-Hambali menekankan bahawa hadis ini adalah peringatan serius. Mereka menegaskan bahawa walau seberapa soleh pun kita nampak, jika kita menzalimi orang lain melalui lisan atau perbuatan, maka mereka berhak ke atas pahala kita pada hari akhirat. Selain itu, ulama dari 4 mazhab utama seperti Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal juga menekankan bahawa hadis ini adalah pengajaran besar tentang hubungan sosial dalam Islam. Mereka menjelaskan bahawa tak kira seberapa kuat ibadah kita, jika kita menzalimi orang lain, kita tetap berisiko menjadi muflis di sisi Allah. Sebagai contoh, Imam Al-Ghazali juga mengingatkan bahawa amalan soleh kita boleh bocor kalau kita tak jaga lisan dan tangan kita daripada menzalimi orang lain. Ini memberi kita peringatan untuk lebih berhati-hati dan menjaga akhlak kita, bukan sekadar ibadah kita sahaja. Jadi, marilah kita muhasabah diri bersama. Ingat, amalan kita bukan hanya antara kita dan Allah, tetapi juga antara kita dengan sesama manusia. Kalau rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share dan sampaikan peringatan ini.